Jangan. Pasal lebih ni. Kita berempat kena. Tak guna betul. Tak guna punya game. Walaupun aku player baru tapi aku takkan kena tembak. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube Fuzio. Pada video kali ni guys, aku akan main game Roblox Squad at Game Season 2. Aku tahu map ni dia dah keluar agak lama, tapi kalau map ni best, dia tetap best guys. Dia takkan membosankan. Jadi, kita tunggu apa lagi kan? Let's go, kita play game sekarang. Okay, sekarang ni kita dah masuk. Ni ada nama-nama player ni. Ya ke? Kim. Apa ni? Milo. Nama-nama player. Terpangkar je dulu lah. Terpangkar apa ni? Kenapa ada orang muncul atas aku? Why? Kita boleh berlari kat sini. Kat tepi ni ada katil. Kita boleh tidur lah kat sini. Aku rasa mengantuk sekarang ni, jadi aku rasa aku nak tidur. Tapi kita tak ada button untuk kita tekan baring. Jadi kita tak dapat nak tidur lah. Ada shop, ada upgrade. Ui, screen dia lawa mat. Warna emas. Warna emas mungkin dia ambil kat situ kot, daripada situ. Warna emas. Tak, aku tak tahu. Aku baru beberapa kali saja main Roblox ni. Tak tahulah. Kat sini mungkin ada pro player Roblox ataupun player-player Roblox yang dah kerap main. Dah tahu nak beli weapon tu kat mana. Nak beli item tu semua kat mana. Ni kita akan tunggu lagi 27 saat baru kita akan masuk ke dalam dekat dia punya lapangan lah. Masuk dekat dia punya tempat untuk lari-lari apa semua tu. Untuk kita lari-lari sambil kena tembak. Lari kena tembak. Macam tu lah. Welcome. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Dia kata selamat datang ke kita guys. Tu ada apa tu? Asal je macam lomba lari sebagai macam ni. Main tarik tali, main cucuk-cucuk biskut, belah-belah biskut tu kan. Squad game. Lari cepat. Lari. Macam tu gitu. Lompat. Biar kerja yang terdepan. Cepat. Apasal lari laju daripada aku? Kenapa lari laju daripada aku? Aku pun tak tahu. Tapi aku pasti aku akan pergi ke paling terdepan lah. Aku kena sampai paling awal. Dia lagi-laju pada aku guys. Dia upgrade apa? Mungkin dia banyak makan sayur kot. Ada yang kena tembak. Laju betul lari tu. Berdesuk je, tertinggalkan aku. Aku tak dapat jadi terdepan guys. Alamak, aku tergerak lah pula. Aku tergerak pula. Kita kena jadi yang terdepan. Tapi aku rasa ada yang dah upgrade dia punya kaki tu, dia jadi lari lagi laju guys. Kita memang kena tinggal je lah. Kita ni player free, player miskin. Tak ada beli apa-apa. Kita pun jarang main Roblox. Cepat, kita kena jadi yang terdepan. Kita kena jadi yang paling depan. Kita je kena jadi yang paling depan guys. Ada yang kena tembak. Aku takkan kena tembak.
Kan aku tak kata tembak. Aku dah kata. Walaupun aku player baru, tapi aku takkan kena tembak. Green light. Aku kena tembak pula. Alah. Green light. Aku kena tembak, guys. Itulah orang sombong akan kalah. Buka. Cepat. Kita kena jadi yang terdepan. Berhati-hatilah. Sabar, kita tunggu orang lain jalan dulu, baru kita jalan. Ya, ada nak mati. Tak, laju gila lari. Dia kat depan sana jauh, padahal kita lari sama je. Green light. Relax. Red light. Tak, dia dah lepas lah. Laju gila lari. Macam pelesit, guys. Green light. Red light. Tak, orang kepala botak warna putih ni sebelah aku ni. Lambat je dia lari. Ni samalah kita, player no money. Red light. Weh, aku dah kata kali ni aku akan main terbaik. Green light. Jom kita manjat sini. Mantap. Red light. Kita pijak kepala dia. Mantap dah. Green light. Jatuh aku. Red light. Astaghfirullahalazim, jatuh lagi aku. Cepat. Tinggal lagi 23 saat tu. Green light. Anak, oi. Red light. Cepat, tinggal 14 saat. Anak. Tak apalah, malah lah aku nak naik sana. Kita tunggu je permainan yang seterusnya. Tengoklah, tak adil gila. Laju sangat lari. Tak adil. Masuk sini. Lepas tu kita masuk pintu syurga. Bukan pintu syurga, tapi pintu apa ni? Bercahaya kan gitu. Apa ni? Pelangi ke? Apa ni? Main lomba lari ke? Macam pelangi ni. Takkan tak menang punya. Relax dia. Aku masuk nanti mana? Apa ni? Kita kena buat apa? Kita kena buat apa ni? Kita main apa ni? Pasal ramai-ramai berbaris kat sini. Weh. Berjalan. Kita buat apa ni? Aku tak faham. Oh, dapat. Senang, simple, easy. Easy sangat lah. Ini bukan easy, aku yang hebat sangat. Apa dia buat tu? Dia main baling batu. Apa tu? Easy sangat. Aku pun boleh je ni. Kak, aku dah kata tadi, bukan game ni yang easy, tapi aku yang hebat sangat. Apa dia main tu? Main masuk bola. Apa tu? Dia baling cepe. Main cepe lah. Bukan main cepe. Tak apalah, kita tengok je tim kita tu buat apa tu. Kita punya tugas dah selesai tadi. Ilyas, Nana. Bagus Ilyas. Kau dah menjalankan tugas kau dengan baik. Apa tu? Abang tu main apa tu? Main apa? Main batu seremban. Baju lawa, siap ada donat kat belakang. Siap ada donat dekat badan dia. Besar tu. Bersemot bang nanti baju. Bersemot. Lamanya. Apa dia buat tu? Tangan ke depan macam ni je. Apa dia buat, guys? Apa yang dia sedang lakukan? Oh, main gasing. Faham. Main Beyblade. Abang yang terakhir, FGD 7. Main apa tu? Main apa ni? Main baling-baling kertas. Bang, jangan bawa sampah bang. Apa tu? Sepak-sepak kertas, sepak-sepak sampah. Abang memang kerja buat sampah je kat rumah.
Macam budak-budak abang ni. Dah settle lah. Manjat sini lah. Nak ke mana ni? Nak ke mana? Weh, tepilah. Alai. Aku tak boleh manjat sini. Biarkan lah. Tak naik lah. Dia mungkin kena upgrade kaki tu baru boleh lompat. Aku tak sebut nama. Player lain dengan apa tu, dengan menjalankan misinya lah. Tapi tak apa, kita skip je bahagian sini sebab misi kita dah selesai. Ya, ini Fuzio lah. Sangat easy, sangat simple. Okay, kita dah nak masuk ke game permainan yang seterusnya. Mungkin di sini ada beberapa orang yang gagal, tak dapat menyelesaikan misi yang sangat mudah ni. Betul lah tu. $180. Terus meneruskan permainan. Terus. Jangan tak terus. Lari cepat. Kita kena jadi yang terdepan. Tapi tak boleh juga sebab ada orang dia dah upgrade kaki. Kaki dia tu laju betul lari. Aku jalan dulu tapi dia dapat sampai dulu. Memang gila dah. Berapa je player yang tertinggal kat sini? Lajunya kau bang. Main lompat-lompat Tak apa, kau takkan dapat potong aku punya. Ada banyak bilik kat sini. Kita kena berhati-hati sebab kalau kita masuk bilik yang salah, kita akan kalah. Confirm. Nari-nari kau Aku kunci pintu bilik kau, baru kau tahu. Aku masuk 5 orang je boleh ni. 5 ke 4 yang pertama ni. Aku kena cari orang yang tepat. Kalau tidak nanti aku mati Ni sekarang boleh lah aku joget-joget. Bang, masuk aku bang. 4 orang. 5 lebih. Keluar. Masuk. Dah kunci pintu. Tinggal 2 orang je. Benda ni kau. 4 je. Janganlah bang. Bang, jangan bang. 3 je ke berapa ni? 3 orang. 3 orang je. Tak boleh lebih daripada 3. Kena 3 je orang. 3 orang je boleh. Tak boleh lebih daripada 3. Kalau tak nanti habis kau. Seko-seko tu. Abang tu nak dieksekusi. Sian abang tu. Shy. Abang shy. Kita selamat. Aku dah kata dah, ini Fuzio lah. Easy man. Ada 3 orang. 3 orang dah kena. 3 orang dah dieksekusi. Bang, sini bang. Berapa orang je boleh ni? Sini, masuk sini. 2 player. 1 player. Safe. Tak. Terkunci pintu. Jangan bagi orang lain masuk. Mati kan kita. Tak boleh lebih daripada 4. Minsu. Mantap. Kita dah 4 orang je dalam bilik ni. Tak boleh lebih. Dah lebih habis lah kau. Siapa je yang kena tembak tu? Ramai. Berapa tu? Lebih daripada 4 lah. Sebelah bilik kita ni berapa ni? Akan dieksekusi ke? Tidak. Botak mati. Botak apa nama dia? Botak Laura. Biarlah. Berapa orang je yang tinggal sekarang ni? Berapa je? Dalam 4 gitu. Kita je yang tinggal guys. 4 orang. Sini, masuk sini. Mantap. Jangan. Bang. Satu. Bang. Weh. Jangan. Ni lebih. Bang, jangan buat aku macam ni bang.
Bang, bang. Jangan. Weh, ada lebih ni Afsan ni. Afsan ada lebih ni. Kita berempat kena. Tak guna betul. Tak guna punya game. Patutnya orang yang last tu yang kena tembak, bukan aku. Aku pula yang kenanya. Aduh, tak apalah. Game ni sangat susah. Bergantung pada nasib saja kalau kita menang tu. Bergantung pada nasib saja. Yelah, kadang orang lain pedajal kita macam orang tadi tu. Kita dah cukup 3 tadi. Dia sengaja duk pedajal kita. Dia pedajal lah kita. Tapi tak apalah. Janji kita dah memenangkan beberapa permainan di dalam map game squad di dalam map squad at game. Tapi tak apalah. Kita tak bernasib baik. Kita kalah. Kita ditembak. Kita berempat dieksekusi di dalam bilik yang sangat-sangat kecil itu. Tapi tak guna tu. Orang yang last tadi tu, dia duk pedajal kita. Kita dah cukup 3 orang dalam bilik tu. Dia pergi masuk lagi buat apa? Kan kita dah kena tembak. Tapi tak apalah kan. Nasib kita kurang menguntungkan, kurang baik. Orang tu pun jahat, dia tak nak keluar. Sempat lagi tu, ada beberapa saat lagi untuk dia keluar. Tapi tak apalah kan, game je pun. Jadi sampai di sini saja video aku pada kali ni bermain game Roblox Squad at Game di video kali ni. Sebelum tu korang jangan lupa tekan button subscribe kat bawah, tekan tombol like, dan kalau boleh korang komen dan share video ni sebanyak yang mungkin sebagai tanda sokongan korang untuk channel aku. Jadi Assalamualaikum dan kita berjumpa di video yang akan datang.